sejujurnya banyak benda yang kau kena ada untuk jadi pro. Yes, a lot of things lah kau kena ada. Bukan satu part je, banyak sudut. Okay. Ya, Like what? contohnya kau punya mental lah. Mental wise memang kau kena fit, Okay. and then body pun kena fit juga. Lepas tu talent kena ada. Kalau tak ada talent susah juga. Tak boleh. Tak ada talent tak boleh. Kau hard work yang tak boleh. Aku tak boleh lah nak cakap tak boleh, sebab ada je orang tak ada tapi dia hard work kan. Tapi yelah, at least kau kena ada sikit talent lah kan. Alright. And then kau kena tahu macam mana golf ni, bukan golf, the game of golf works macam mana. So memang ramai orang main golf tapi dia tak faham pun the game of golf ni macam mana. Memang kenapa kau tengok aku macam Tak tu? adalah. Aku nak kau explain lebih. Macam dia dalam tau. Okay. So banyak benda lah. Maksudnya bukan sahaja golf, pukul bola masuk lubang. Yes, bukan. Dia ada macam masa kau dengan bagi mate macam tu. Yes, benda-benda tu semua efek apa yang kau cakap, cara kau bergaul before kau nak main tournament tu kan. Macam mana kau bangun pagi tu. Yes, macam mana kau tidur, apa yang kau makan before you sleep. Semua tu memang effect your game on the next day. Wish itu Sebab tu it's not that easy lah for me. is very not easy. It's very complicated.